Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah lawatan kerja yang begitu padat jadualnya selama 5 hari di bumi matahari terbit, terutamanya di Tokyo dan juga di Osaka. Semara bersama dengan Uni KL dan rombongan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah berjaya mengadakan lawatan sambil kita menjalinkan kerjasama strategik, khususnya dengan misi untuk mengangkat dan memartabatkan agenda pendidikan TVET di negara Malaysia. Ini selaras dengan usaha dan inisiatif kerajaan yang akan memperkenalkan dasar TVET negara insya-Allah pertengahan tahun ini. Yang paling penting daripada program lawatan ini, kita dapat belajar bagaimana Jepun merangka sistem pendidikan TVET yang begitu komprehensif. Mereka menganggap bahawa setiap bidang kemahiran itu adalah bidang profesional yang bukan dianggap sebagai kelas kedua. Mereka mempunyai sistem pendidikan ataupun pengiktirafan terhadap pendidikan TVET ini secara bersekali dengan bidang akademik yang lain. Bermakna mereka mempunyai dua aliran yang ditawarkan kepada anak-anak muda seawal usia 16 tahun yang boleh kita ambil manfaat bagi dasar TVET negara masa akan datang. Kita juga telah berjaya dalam rangka lawatan kita memperkukuhkan lagi hubungan dengan beberapa organisasi penting seperti OISCA yang menaungi ribuan syarikat-syarikat gergasi Jepun dan juga institusi seperti JICA dan Osaka Chamber of Commerce yang mana mereka mengalu-alukan untuk MARA dan juga Uni KL menghantar lebih ramai pelajar-pelajar dan juga pelatih-pelatih yang berminat dalam bidang TVET untuk mereka mendapat dan menggali pengalaman bekerja sambil belajar di bumi Jepun ini. Ini juga antara inisiatif yang diaspirasikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri supaya kita dapat mengembangkan keupayaan kita dan juga aspek penganjuran pendidikan kita bukan hanya dalam bidang akademik biasa tetapi juga dalam aspek TVET ini. Keempat, kita juga telah bersetuju untuk bekerjasama dengan industri-industri penting seperti lawatan kami ke Toshiba dan juga NEC untuk mempelajari dan juga mendapatkan peralihan ataupun transfer of knowledge and technology kepada institusi pendidikan khususnya MARA, Uni KL dan juga fakulti-fakulti yang ada di bawahnya bagi kita memperkasakan lagi pelbagai cabang bidang TVET terutamanya dalam bidang-bidang yang berteknologi tinggi. InsyaAllah antara kejayaan besar dalam lawatan kerja kali ini adalah kerjasama strategi yang dijalankan ini insyaAllah dapat memanfaatkan 344 institusi pendidikan di bawah MARA termasuk Uni KL, pelajar-pelajar dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Moga-moga apa yang kita inspirasikan dan aspirasikan agar dasar TVET negara yang akan mengangkat pendidikan teknikal dan vocational yang melibatkan kemahiran bukan lagi sebagai pilihan kedua tetapi juga pilihan utama untuk anak-anak muda, bukan saja dengan jaminan kerja yang baik tetapi juga gaji premium, bukan sekadar gaji minimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.